Semua jenis masakan memang sesuai. Menggulai, menumis, menggoreng. Dia macam kita pakai Kuali Legend kita yang lama-lama tu lah. Cuma yang ni dia jenis non-stick. And then dia ada pelbagai saiz dekat beg kuning tu. Macam saiz yang kecil tu sesuai lah kalau nak goreng telur simple-simple kan. Tapi kalau jenis besar macam ni, contoh kalau kita nak masak untuk kuantiti yang banyak, macam sekarang ni saya pakai yang besar ni, nak masak nasi goreng untuk satu family, memang sangat-sangat sesuai. Dia punya kawah pun tengok tinggi, dan dia punya lubang kawah tu ke dalam dah. Senang dia, kalau kita kaut-kaut nasi goreng pun dia tak tumpah. Nak masak dalam kuantiti yang banyak dan tak melekat, tu yang paling penting lah. Ni jenis honeycomb macam ni tengah viral. Nampak ini sebelah ni saya pakai yang kecil untuk buat hidangan yang kecil. Kalau yang besar kita pakai untuk hidangan yang besar, macam tu lah. So sejak saya pakai Kuali ni memang memudahkan kerja, cepat panas, tak melekat, senang dibasuh. And then kalau korang nak juga, korang boleh pilih lah, korang nak saiz kecil, sesuai untuk kegunaan korang. Macam saya ambil dua-dua. Yang kecil tu guna untuk hidangan kecil-kecil, senang. Kalau yang besar ni guna untuk kita nak masak yang kuantiti besar. Tekan je dekat beg kuning tu, korang boleh pilih kat situ. Okey, ni bukti tak melekat korang tengok saya masak nasi goreng ni pada tadi. Memang Kuali cepat panas, tapi korang tengok saya kait-kait ikut nasi ni ke tepi, nampak tak melekat dekat bawah tu. Tak adalah nasi kita betul-betul kat bawah tu hangit apa semua. Padu kan?